Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Nur Dayana. Hari ini saya ingin berkongsi tentang 5 alat AI yang sangat berguna untuk membina persekitaran pembelajaran yang inovatif. Dalam era pendidikan 40-an sifar, teknologi AI bukan sekadar alat tambahan tetapi pemboleh ubah penting untuk mencipta bilik darjah yang lebih interaktif, fleksibel dan berpusatkan pelajar. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan setiap alat, membincangkan kelebihan dan kekurangannya serta menunjukkan bagaimana ia boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran secara praktikal. Alat pertama ialah ChatGPT, iaitu AI berbentuk chatbot yang boleh menjawab soalan, membantu menulis teks dan menjana idea kreatif. Kelebihannya ialah ia membolehkan pelajar mendapatkan penjelasan segera tentang topik pembelajaran dan guru boleh menggunakannya untuk menjana kuis, soalan atau nota ringkas. Namun, ia juga mempunyai kekangan. Contohnya, jawapan kadang-kadang kurang tepat dan perlu disemak serta risiko pelajar terlalu bergantung kepada AI. Dalam praktis, kita boleh menggunakan ChatGPT untuk membantu pelajar menjawab soalan sains, sementara jawapan yang dijana digunakan sebagai bahan perbincangan dalam kelas. Seterusnya, Canva AI membolehkan guru dan pelajar mereka bentuk bahan pengajaran visual seperti poster, infografik dan animasi dengan cepat. Kelebihannya, ia menjimatkan masa guru dan meningkatkan kreativiti pelajar. Kekurangannya pula, bahan yang dihasilkan boleh menjadi generik jika hanya ikut template dan memerlukan internet yang stabil. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan Canva AI untuk menghasilkan infografik tentang kitaran bulan atau membolehkan pelajar mereka cipta sendiri poster projek kolaboratif yang kreatif. Seterusnya, alat ketiga iaitu Quizlet AI yang membantu pelajar belajar melalui flashcards dan kuis automatik sambil guru dapat menjejaki prestasi mereka. Kelebihan utama ialah ia membantu menguatkan hafalan konsep melalui latihan berulang dan menyesuaikan tahap kesesuaian mengikut kemampuan pelajar. Namun, ia terhad kepada latihan berformat tertentu dan kurang sesuai untuk kemahiran pemikiran kritis yang kompleks. Dalam bilik darjah, kita boleh menggunakan Quizlet untuk pembelajaran kosakata bahasa dengan data prestasi pelajar pula digunakan untuk memberi maklum balas segera secara berkesan. Berikutnya, alat yang keempat ialah Miro AI atau AI untuk mind mapping yang membolehkan pelajar merancang projek, brainstorming dan visualisasi idea secara kolaboratif. Kelebihannya ialah ia memupuk pemikiran kritis dan kolaboratif serta membolehkan pelajar menyusun idea secara visual. Kekurangannya pula ialah memerlukan latihan awal dan boleh menjadi kompleks bagi pelajar yang kurang pengalaman digital. Contohnya, dalam praktis, pelajar boleh merancang projek berkumpulan menggunakan mind map digital, sementara guru pula memberikan maklum balas masa nyata iaitu real time untuk memperbaiki perbincangan dan perancangan mereka. Alat terakhir ialah Kahoot AI, iaitu platform kuis interaktif menggunakan AI untuk menjana soalan dan menyesuaikan tahap kesukaran. Ia menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan kompetitif serta membolehkan guru mengumpul data prestasi pelajar secara automatik. Kekurangannya pula, ia terhad kepada format kuis sahaja dan sangat bergantung kepada sambungan internet. Dalam amalan atau praktis, kita boleh menggunakan Kahoot untuk kuis pantas tentang apa-apa sahaja fakta pembelajaran di mana AI mencadangkan soalan tambahan berdasarkan jawapan pelajar. Baiklah, secara ringkasnya, 5 alat AI ini, ChatGPT, Canva AI, Quizlet AI, Miro AI dan Kahoot AI bukan pengganti guru tetapi pembantu strategik untuk mencipta bilik darjah yang inovatif. AI menyokong pembelajaran kendiri, kolaboratif dan berpusatkan pelajar sambil meningkatkan pengalaman pembelajaran yang lebih imersif dan fleksibel. Namun, guru perlu menilai kesesuaian setiap alat dengan objektif pedagogi dan memastikan isu etika serta privasi pelajar ditangani dengan baik.
Dengan pendekatan ini, AI mampu memperkayakan proses pengajaran dan pembelajaran, menjadikan bilik darjah lebih efektif dan menyeronokkan. Terima kasih kerana menonton. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi kepada pendidik untuk meneroka penggunaan AI secara kreatif dan berkesan dalam bilik darjah yang inovatif.